Hello guys, hari ni Abang Ijaz nak tunjuk dekat hampa macam mana nak bancuh ayak balang 23 liter menggunakan 888 Tea Coffee Ice Peach Tea Powder with Stevia Extract. Nak bancuh dia sangat mudah. Hampa masukkan 2 pack Ice Peach Tea Powder. Yang ni adalah serbuk mudah larut. Pack yang kedua. Setiap pack mengandungi 600 gram powder. Kita masukkan 2 liter air panas. Kacau dia sampai larut. Bau peach tea dia sangat kuat and refreshing. Kita masukkan 1,5 beg ais batu. 1 beg, setengah lagi batu. Untuk ais peach tea ni, kita akan masukkan biji selasih. Lepas tu kita masukkan kuah campuran. Lepas tu kita rodak dah sekali lagi. Nampak refreshing kan nampak? Buih-buih dia dengan ais dia. Untuk orang yang berniaga, hampa boleh pakai 2 jenis cup yang hampa nampak kat sini. Satu yang 16 ounce boleh masuk dalam 500 ml. Satu lagi yang 20 ounce boleh masuk 600 ml. Selain daripada tu, hampa boleh berniaga juga menggunakan 2 jenis saiz plastik. Satu yang 6x9 boleh masuk dalam 700 ml. Mention. Okey. Satu lagi yang 7x9 boleh masuk dalam 1 liter air. Okay. So macam mana hampa? Mudah kan nak bancuk kita punya ice peach tea? Hampa just masukkan powder, masukkan air panas, kacau sampai larut dan masukkan ais. Mudah macam tu pun hampa dah boleh jual. So jangan lupa hampa cari kita punya instant peach tea with stevia extract dalam beg kuning. Check out laju-laju. Bye bye.